Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama pihak UNIMEM di dalam program STI 103 dengan kerjasama Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis. Kat mana? Okey, lagi kemudian satu yang depan ni. Jadi yang kedua, minggu lepas kita dah buat lah. Tapi minggu lepas untuk murid tahun 4. So bersama saya pada pagi ini kita akan belajar bahasa apa hari ini? Sains lagi? Teknologi satu? Oh, ideologi ya. Okey, kita akan belajar 3 benda ni hari ini. Sains, teknologi dan inovasi. Dan sekali lagi saya nak highlight kan, sekolah ni adalah sekolah yang terpilih dan ini lah yang terpilih betul di kalangan sekolah di seluruh Malaysia. Sekolah yang salah satunya adalah sekolah yang terpilih. Terlibat aktif dalam STEM ini, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik dan juga perkara yang berkaitan dengan masa depan atau kita perlu berfikir secara lebih luas atau kita sebut think beyond. Pertama kali saya katakan kepada penyelidik tadi juga. Lagi dua kali kita pergi naik atas juga, kita tak kira. Jadi kita prepare untuk depan dan siapkan anggaran dan Okey, untuk program STI 100.3 ni dilaksanakan atas tujuan kita nak mempromosikan dan memperkenalkan budaya STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik kepada pelajar sekolah rendah, lebih-lebih lagi pelajar cilik lah. Okay, di samping tu kita nak juga menyemai rasa cinta juga terhadap STEM ni di kalangan pelajar, insyaAllah lah. Supaya menarik minat pelajar untuk meneruskan bidang STEM ni. Terima kasih Puan. Saya sangat teruja apabila saya dapat membuat kerja dalam lagi bulan dan membuat pelbagai aktiviti yang lain. Program ini sangatlah syok, kita boleh dapat tahu yang elektrik ni kita boleh tahu macam mana cara nak buka, macam mana cara nak dapat tenaga solar, semua benda kita boleh tahu. Terima kasih Arisa. program STI ni banyak manfaat dia. Kita nak memperkenalkan sains, teknologi dan inovasi kepada pelajar pada sekolah rendah ni sebab masalah dia dah sampai sekolah menengah ni orang tak faham lagi, dan kebaikan program ni adalah pendedahan awal supaya pelajar-pelajar dia lebih bersedia untuk menghadapi masa depan untuk berkenaan dengan teknologi dan inovasi lah, apabila negara kita lebih maju cepat. Terima kasih Tuan.